sebab polis menyekat undang dan peguam untuk bertemu dengan Tunku Nazarudin. Jadi sebab tu suasananya agak tegang yang dah viral pun. Jadi sebenarnya kita aturkan majlis yang proper, yang rasmi di Balai Tampin. Semua persediaan telah dibuat di Balai Tampin. Tetapi sebab Balai Tampin telah dikunci, tak ada keluar masuk, jadi terpaksa dibuat secara online sajalah. Jadi bukannya kita rancang awal nak buat online tu, tak. That is the very last minute decision. Itu je yang dibenarkan oleh polis, yang lain polis halang. So yang online polis tak boleh tahan. So itulah yang berlaku tadi, perisytiharan Tunku Nazarudin sebagai Yang Tuan Besar ke 12 seperti mana sabda undang yang telah dibuat lebih awal pada 19 April. Atas alasan apa Tunku Nazarudin dihalang untuk ke Balai Tampin? Itu kena tanya polis. Dan apa yang berlaku dalam pertemuan di sini antara undang dengan yang Tunku Nazarudin? Tak ada apa, undang dan undang dan Tunku Nazarudin hanya straight to the point. In fact, Tunku Nazarudin pun ditaklimatkan hari ini beliau baginda akan ditabalkan, diisytiharkan. So kita buat pemasyuran begitu sajalah, tak ada perbincangan lain dibuat lagi setakat ini selain daripada perisytiharan pemasyuran berkenaan. Ya. Dari segi undang-undangnya, adakah terdapat halangan bagi Tunku untuk menjalankan tugas baginda ataupun kerana masih ada yang Tuan yang masih menjalankan tugas di Istana Sri Menanti? Ini soalan yang sangat berat sebab kerajaan negeri pun sekarang ini dibubarkan ke atau tidak ke, banyak isu bersangkutan yang tak selesai sebenarnya di Negeri Sembilan ni. Jadi di peringkat undang menyelesaikan hal pertama dahulu, iaitu mengadakan Yang Tuan Besar. Sebab Yang Tuan Besar bersama dengan undang adalah ketua negeri. So Yang Tuan ke-12 ini adalah Yang Tuan yang sah kerana mendapat sokongan majoriti 4 undang. Ya? Dan kalaupun lah 4 undang tu katakanlah 2 undang dipersoalkan, lagi 2 undang bersama, jadi itu tetap majoriti. Jadi taklah kata 2 undang tu sah ke tak sah, itu isu lain. Tetapi kalaupun 2 tu tak diambil kira, lagi 2 pun dah mencukupi bersama dengan Yang Tuan. Sedangkan Tunku yang ke-11 beliau diturunkan oleh majoriti undang. Jadi undang bersama dengan Yang Tuan ke-12